Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam S4 menginspirasikan kecemerlangan. Saya Muhammad Ashraf bin Mat Faizul melaporkan untuk berita S4. Pada era berteknologi tinggi kini, teknologi bukan lagi sekadar alat hiburan, malah menjadi medium penting dalam pembelajaran. Dengan ilmu di hati, teknologi di tangan, generasi muda mampu untuk mencapai potensi yang lebih besar. Kini, sekolah-sekolah di Malaysia telah menggunakan pelbagai jenis alat teknologi seperti realiti maya VR, drone, papan pintar, komputer riba dan sebagainya untuk membantu murid di sekolah bagi memperluas pengalaman pembelajaran serta keberkesanan pencapaian akademik masing-masing. Hari ini, kami akan melihat bagaimana teknologi membantu murid di sekolah meningkatkan pembelajaran mereka. Laporan lanjut oleh wartawan kami, Kela Ifsia, di lokasi. Silakan Kela. Terima kasih Ashraf di studio. Saya kini berada di Makmal Komputer Sekolah SMK Seksyen 4 Bandar Kirara dan bersama saya sekarang ialah seorang guru sains komputer di sekolah ini. Jadi sekarang, boleh tak cikgu memperkenalkan diri cikgu? Okay, nama saya Cikgu Ilmiawanti binti Hashim. Saya salah seorang guru yang mengajar sains komputer di SMK Seksyen 4 Bandar Kirara. Okey, terima kasih cikgu. Jadi, pada pendapat cikgu, bagaimanakah alatan teknologi dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pelajar-pelajar saya yang selalu saya lakukan dalam kelas, ia sangat membantu saya dan pelajar saya untuk lebih memahami, dan secara tak langsung ia lebih menarik perhatian pelajar supaya tidak bosan dengan kandungan pembelajaran mereka. Jadi pembelajaran ini akan lebih jelas dan mereka akan mudah lebih faham. Okey, terima kasih cikgu kerana meluangkan masa. Bersama saya ialah seorang murid dari sains komputer. Bolehkah awak perkenalkan diri awak? Saya Aimi Syamina dari 5SK. Terima kasih. Jadi sebagai seorang murid yang berkait rapat dengan penggunaan teknologi, bolehkah awak beri pendapat awak tentang penggunaan telefon bimbit dan komputer riba dalam pembelajaran awak? Saya rasa komputer riba dengan telefon bimbit sangat tolong saya untuk cari information dengan senang dekat Google. Lagi senang untuk contact cikgu kalau ada soalan ke apa-apa. Terima kasih atas pendapat awak. Jadi sekarang ni, bolehkah awak beri saya contoh aplikasi yang awak gunakan untuk pembelajaran awak? Canva untuk presentation dengan Zoom untuk tuition. Okey, terima kasih sebab untuk meluangkan masa dengan kami. Bersama saya merupakan seorang lagi pelajar. Boleh tak saudara perkenalkan diri saudara? Nama saya Surendra Anarki Surukumar. Terima kasih Surendra. Jadi, saya ingin bertanya tentang pendapat awak tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran awak sebagai seorang murid. Saya menggunakan telefon untuk membuat kajian dalam subjek yang saya kurang memahami seperti biologi. Saya menggunakan beberapa aplikasi seperti YouTube, TikTok, Facebook dan aplikasi Adi Pandai dalam GCR. Tambah pula, GCR juga menyediakan beberapa aplikasi yang saya boleh gunakan seperti bahan-bahan interaktif, buku teks digital, ChatGPT, Conquer AI, Gemini dan sebagainya. Namun, aplikasi yang saya kerap menggunakan adalah Adi Pandai kerana ia membolehkan saya untuk menjawab kuis, membuat latihan dan mengaplikasi maklumat yang didapati dalam pembelajaran saya. Pada pendapat saya, media teknologi seperti telefon bimbit dan komputer riba sangat efektif dan amat digalakkan supaya dapat memboleh kita untuk memaksimumkan pembelajaran kita dalam sekolah. Okay. Terima kasih Surendra. Dengan itu, penggunaan teknologi dapat membantu seorang murid dalam pembelajaran mereka. Sekian, saya Kela Ifsia. Terima kasih dan kembali ke studio. Terima kasih Kela. Kesimpulannya, jelaslah bahawa gabungan ilmu dan teknologi mampu untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan, kreatif dan berdaya saing. Sekian sahaja untuk berita pada hari ini. Saya Muhammad Ashraf bin Mat Faizul dari Berita S4. Terima kasih dan jumpa lagi.